6 kaki tangan stesen radio Era termasuk 3 penyampai hadir ke Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pagi tadi bagi merakam percakapan isu mempersenda upacara agama Hindu. 3 penyampai radio berkenaan iaitu Nabil Ahmad, Azad Jasmin dan Radin Amir tiba menaiki kenderaan MPV sekitar jam 11 pagi tadi. Difahamkan sebaik selesai memberi keterangan, kenderaan membawa mereka keluar dari Bukit Aman jam 1.10 tengah hari. Mereka berlalu pergi tanpa menyapa sekumpulan wartawan yang hadir membuat liputan kes tersebut. Manakala 3 lagi kaki tangan stesen radio terbabit hadir menaiki kenderaan berbeza. Keterangan kesemua mereka diambil Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Kes dikendalikan Seksyen 298 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Setakat ini, PDRM mengesahkan menerima 44 laporan polis mengenai kes terbabit. Semalam, Buletin TV9 melaporkan polis akan menyiasat kaki tangan Era FM susulan tular kes yang didakwa mempersenda upacara agama lain menerusi media sosial. Video juga telah diturunkan daripada platform media sosial stesen radio berkenaan. Permohonan maaf secara terbuka daripada ketiga-tiga penyampai radio itu turut dimuat naik di media sosial.